Okay, dah sampai Ipoh. Okay, dah habis Suria dah. Apa? Aku tak nampak apa Ipoh ya? Oh ni. Cepatlah, pokok tak nampak. Otter. Sliding otter. Slide. Wow! So hari kita makan nasi goreng bersama dengan haiwan-haiwan di Ipoh. Haiwan-haiwan di Ipoh. Ni kita ada gas. Kita ada gas baru. Hai. Alah gelap pula. Tinggi sikit tarik kanan Tunjuk. sikit. Kau ada tengok Gazal? Tunjuk Gazal. Tunjuk Gazal. Okay. Torik baru bangun situ. Ngantuk kau. Torik, kita dekat mana sekarang? Torik ngantuk kan? Torik ngantuk ke? Torik ngantuk guys. Dia macam mamat. Sekarang dekat Ipoh. Makan berdiri. Dislike. Tak ada apa pun. Hari ni kita orang makan dekat Senja. Kita orang tadi pergi Senja. Lepas tu kita orang pergi book access. Okay. Mana tapi dah tutup awal. Tak awal. Pergi dekat kedai Senja tu balik. Lepas tu kau mintakan Ha? kau Nak- nak kopi sikit. Buat apa? Nak buat kopi lah. Takkanlah aku nak kena minta. Aku nak minta cakap boleh tak? Nak beli pun tak apa. Mesti dia akan bagi free. Okay lah. Mira hebat. Tak ada agrau, tak payah. Kalau kau nak. Tanya dia stiker, ada stiker tak? Jom pergi balik. Jom. Kau lah cakap please. Sana. Sana I'm tasting kopi budak-budak Hidayah. So, you rate berapa for the coffee? I give it. Sekarang where are we going? Oh ma. Kau nak lepak lagi. Kau lepak Padang Polo Ipoh. Boleh. Lari. Cantik yang motor ya. This is my dream motor. Tak nampak pun gelap. Apa ada? Pinjam bapak jandamnya. Okay, hari ni korang pergi makan dekat Sasarang tapi dah habis makan sebab lapar. Lepas tu dia sampai Tutup. guys, tutup. So kita kena tukar punya plan hari ni. Kita nak pergi mana? Kan senang buat ikat macam tu. Second baju. Akhirnya macam biasa, damage is me. Because for what, my friend ambil satu benda atau dua atau tiada. Saya tiga. Tak relax. Semua RM6 Oh, macam so I think macam batik selalu mahal kan. I pernah tengok kat tu 40. Macam hati aku lemah. Serius? Cantik tak? Cantik. Ini I approve. Cuma belakang tu je. Kita orang terjumpa kedai belakang Citedoh tu, Farhan Bakery. Tadi Nur Jahan Bakery. Tada. Okay. Kita akan ke Jahan Bakery which is Farhan Bakery. Lama kek kelapa dah habis. Dia nak rasa kek kelapa. Okay, hari ni kita dah masuk dalam Yasmin Ahmad punya macam galeri dia. So, Sepet dah tengok, Gobra dah tengok, Muhsin dah tengok, Mak Alaf dah tengok, Talatan dah tengok. Semua dah tengok. Yadah! Tadi selepas kita keluar daripada kubur Yasmin Ahmad, tengok iklan Yasmin Ahmad buat dulu, nangis. Tak nangis. Cry like a river. Yang ni lah pemula untuk orang berlutut kat dia. Okay, jom.
Apa tu? Apa tu? Rums. Okay. Tu kita dah masuk situ tadi. Luar tu nangis semua. Bye Yasmin. Okay, bye. Sekarang kita kat mana? Sekarang kita dekat Ruby Cafe. Di sana Karat-karat. Dekat karat. Sekali lah. Okay. Okay, sekarang kita dekat Karat. Dalam dia ada Ruby Coffee. Dan sekarang dia orang ada buat event. Beberapa hari sehari je. Lambat tak datang. Sedap sangat-sangat. Apa nama tu? Nama apa ni? Chocolate. Bal. Bal. Chocolate dia sedap. Ya ke? Introvert. Privacy. Yang ni anti-sosial. Tu Amin. Mana? Amin bisa ambil gambar. Okay, Amin ambil gambar dulu. Amin belakang sangat. Okay, Ain. Ain minum apa? Macam rumput, tak boleh cakap. Sedap lah. Ain cakap macam sedap. Sedap. Sangat. Ain adalah perumput sejati. So, gambar dah minum. Kita minum latte. Ada nak masuk juga. Latte. Mana? Album mana? Ipoh. Macam nak makan. Ada pun. Aku Selamat pagi. Selamat pagi. Kami mahu ke Pasar Karat Ipoh. Pasar Karat doh. Parking jauh sikit lah sebab tak ada parking dah. Berapa cik? Okay, sangat ramai orang. Kita sudah sampai. Bukanlah. Dah. Kita dah sampai Pasar Karat. Laju sangat dia jalan. Okay, so hari kita dah kembali. Kita ada kek kelapa bersama donat. Dua je. Tada. Okay guys, kita sudah on the way pulang. Sambil makan kek kelapa.